Jadi itulah kisah yang saya dapat kongsikan sepanjang pengalaman saya menjadi seorang doktor kaunseling. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Dr. Asri di atas perkongsian beliau menjadi doktor kaunseling. Diharapkan semua penonton dapat mengambil pengajaran lah daripada kisah yang doktor kongsikan tu, doktor. Doktor ada apa-apa nak tambah ke sebelum kita akhiri kita punya session ni? Okay, sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak produksi Kacamata kerana dapat memberi ruang dan juga uh, memberikan saya satu peluang untuk berkongsi tentang ilmu dan juga kisah supaya dapat menjadi pengajaran untuk semua orang. Dan juga saya harap benda yang saya curahkan ini dapat uh, menjadi pembakar semangat kepada individu-individu luar sana yang masih takut untuk berkongsi masalah mereka kepada orang-orang yang dipercayai. Dan juga ingat, sekiranya kita minta bantuan tu bukanlah makna kita lemah, tetapi kita sebenarnya adalah individu yang kuat dan berani kerana sanggup untuk membuat demikian. Jadi itu saja daripada saya. Daniel, awak menunjukkan tanda-tanda kemurungan. Kenapa dunia adil sangat dengan diorang, tapi kejam sangat dengan aku? Aku dah lupa cara hidup aku yang sepatutnya. Sampai saat ni, aku masih terperangkap dalam memori lama tu. Tapi sampai bila? Sampai bila? Saya agak dah awak akan ke sini. Doktor bukan hari ni ada sesi podcast ke? Tadi dah habis dah. Tu yang saya plan nak jumpa awak tu. Tapi awak tak angkat pun call saya. Tu yang saya datang ke sini. Sebab saya tahu tempat ni dia yang akan menenangkan awak. Yelah doktor, mana tempat lagi saya nak pergi doktor? Kalau bukan tempat ni banyak kenangan. Dapat bisa hilangkan stres saya. Okey lah doktor, saya rasa saya nak gerak dah. Saya ada banyak assignment lagi nak buat ni. Okeylah kalau macam tu. Awak jaga diri awak baik Nanti kalau ada masa lagi, kita jumpa. Kita lepak kat sini. Okey? Okey doktor, saya gerak dulu doktor. Okey. Terima kasih doktor. Jaga diri awak. Semak penat pula. Diam dulu. Nak duduk je. Duduk je lah babi. Apa yang kau nak buat muka sangat sial? Babi betul. By the way tadi, waktu aku gerak naik kenapa kau balik seorang-seorang? Kau memang tak ada kawan, loser kan? Mak bapak pula dah meninggal kan? Kau nak aku cakap dengan kau kan? Tanya soalan. Kau jangan seorang ni. Perangai dah macam gampang. Maybe ni fact kan, anak orang yatim tau, macam bodoh. Bukan anak yatim biasa ni, dia anak Arab kan. Aku rasa mak bapak engkau pun memang bahagia lah kat neraka sana sebab tak ada anak macam kau. Faham? Dan aku rasa Tuhan pun memang tak nak kau bahagia lah. Kau tahu kenapa? Kalau dia nak kau bahagia, dia takkan ambil panjang kau. Kau try call mak bapak kau sekarang. Macam ni keadaan kat neraka? Bunuh kat neraka sebab aku rasa kau ni anak Dajjal lah. Muka-muka kau ada lebih kurang. Anak haram, anak Dajjal, memang semua kau lah. Kau tepi sikit orang tanya kau. Sikit tau masalah kau.
Kata bukan kata kau punya, kata college kan. Lagak sangat. Ni, aku rasa lah mak ayah kau pun kan sebenarnya dapat anak haram kau macam ni tak bahagi langsung. So better diorang mati daripada dapat beban macam kau faham? Asal kau tak follow mak abang kau dengan Ya dok, sebab aku rasa kau ni patut mati sekali tau. So kat dalam dunia ni tak ada manusia sampah macam kau ni, kau faham? sampah, busuk, Sampah, busuk, buruk. kayak sombong. Dah Mi, gerak panas sial satu bilik dengan anak haram. Jangan dekat apa tu? Aku yang salah. Kalau aku tak marah mereka hari itu, mereka tak akan mati. Semua ni sebab aku. Sebab aku. Kalau bukan sebab bapak, mak tak mati lah. Aku dah cakap dengan kau hari tu kan. Kau ni bapak tak guna menyusahkan orang. Abang. Ikut semak lah menyusahkan bapak lah. Ini salah aku. Kenapa bukan aku yang pergi? Kenapa diorang? Kenapa aku masih hidup? Kenapa aku yang masih ada? Sedangkan mereka pergi. Ini salah aku. Tapi kenapa mereka yang dihukum? Macam Daniel. Daniel. Awak dah makan ke? Dah doktor saya dia balik. Betul ni awak dah makan? Silap kalau macam tu. Jaga diri baik-baik. Saya tengok awak tengah sorang-sorang ni. Ada apa-apa masalah, awak telefon je saya. Awak jangan lupa pula appointment kita itu minggu ni. Okey? Jaga diri baik-baik. Okey. Macam tak okey je budak ni. Patut ke tak aku ikut dia? Risau pula kalau apa berjadi ni. Aku tak ada lagi harapan. Semua orang boleh teruskan hidup tanpa aku. Dunia ni lebih baik tanpa aku. Daniel!